AI marketing automation. Macam ni kita nak automate kan marketing kita dengan menggunakan teknologi AI yang ada sekarang. Kalau ini benda yang korang cari, korang berada dekat satu video yang betul, teruskan menonton. Sebab nama saya Coach Amel daripada Sales Academy. Kita orang daripada Sales Academy ada buat satu workshop selama 1 hari tentang macam mana you guys nak buat content, you guys nak buat marketing dan you guys nak buat sistem sales kit sendiri secara automatik, jalan sendiri menggunakan AI tools yang ada. Okay, siapa yang sesuai untuk join kelas ni? Yang paling sesuai adalah orang-orang yang terlibat dengan marketing lah. Marketer, kalau you guys sales agent, agent property ke, agent insurance ke dan sebagainya. Kalau you guys juga business owner, ataupun you guys nak hantar tim korang, staff korang, admin korang untuk datang, semuanya sesuai. Sebab dalam kelas 1 hari ni, okay, kita ada bundle pricing. You boleh tengok kat sini, boleh klik link, okay, boleh tengok harga dia berapa, dan slot ni tak banyak, untuk 20 orang je. Dalam kelas ni, sehari ni, kalau kita cerita pasal konten, ada beberapa benda. Nombor 1, kadang-kadang kita pening macam mana nak buat ayat jualan, betul tak? Jadi kita akan ajar you guys macam mana you guys nak buat copywriting yang betul-betul solid, yang betul-betul boleh menjual, yang betul-betul boleh bagi viral, yang betul-betul boleh bagi orang baca sampai habis. Okay, and then dengan AI tools ni sendiri, kita boleh buat dia SEO optimized. Apa itu SEO optimized? Kita boleh bagi ranking dia naik ke atas. Bila orang type dia certain keyword yang berkaitan dengan produk anda, servis anda, dia akan nombor 1 dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok ataupun dekat Google. Saya akan ajar macam mana cara dia. Yang kedua, paling penting adalah macam mana nak buat visual, betul tak? Poster ke, kartun ke, nak buat gambar-gambar yang kita nak upload kat story, semua tu anda boleh buat dengan AI. Kita akan recommend beberapa AI tools yang free ada, yang berbayar ada, dan kita akan demonstrate dan buat sendiri. Semua akan buat dan launch terus hari yang sama. Kita boleh ajar juga macam mana nak buat video AI untuk konten, untuk sales ataupun untuk branding. Macam mana you nak buat konten menggunakan muka you sendiri, tanpa menggunakan muka you, nak buat konten untuk personal branding ataupun bukan personal branding, untuk bisnes anda, untuk produk anda, untuk servis anda, semua tu kita akan beritahu macam mana you guys nak buat AI. Tapi semua ni belum automate lagi. Sebab yang keempat yang kita akan sentuh dalam hari ini adalah macam mana kita nak jadualkan, kita nak postingkan supaya rather than korang buat kerja ni hari-hari, kita nak buat kerja ni sehari je sebulan, kita terus jadualkan untuk sebulan terus. Macam mana content planning dia yang you akan buat dengan AI. Tapi orang akan tanya jugalah, so kalau AI ni saya dah tak payah buat kerja lah. You guys still kena buat kerja. Bahagian planning, bahagian structuring dengan production ni, you guys still kena buat. Tapi AI ni akan lajukan. Rather than you buat sendiri seorang-seorang, sehari buat sampai 4 jam, 5 jam boleh post satu konten. Sekarang kita ambil 1 hari, kita boleh post terus untuk 30 hari ataupun 2 minggu punya konten, bergantung kepada macam mana you punya target lah, bergantung kepada macam mana you punya structure planning. Sebab kita nak bisnes kita maju, makin banyak sales, ramai orang kenal, tanpa kita perlu spend sampai 5-6 jam buat konten di setiap hari. Betul tak? Kalau benda ni apa yang korang cari, pastikan you guys daftar dengan workshop ni. Sebab slot macam saya cakap terhad, dan harga ni harga untuk early bird saja. Kalau korang tengok harga lain, maknanya early bird dah habis. See you guys there.